Krabi RM799 sekali dengan flight. Turun daripada airport Krabi tu, hampa kami ambil, kita bawa pergi makan. Lepas tu bawa pergi takat gambar dekat Ketam. Jadi sampai Krabi tu, kalau tak takat gambar dengan Ketam tak sah lah. Lepas tu takat gambar dengan Bonlang. Bonlang. Lepas tu kita nak pergi mana? Kalau siapa yang minat yang adventure punya game, kita pergi menembak. Pistol ada, senapang ada, machine gun pun ada, boleh. Kalau tak minat, kita pergi naik gajah. Kalau tak minat kot, kita tour je lah, pergi Krabi 5 jam. Kalau lebih sejam nak kira lah, bayar lah 300 baht kat table. Tu pun dah cukup lah 5 jam. Kami dah study dah, 3 tahun dah study, cukup 5 jam, tak perlu lebih-lebih. Hantar pergi ke hotel, free and easy. Nak terjun kolam ke, nak pergi jalan kaki ke, nak sewa motor ke, nak naik tutut terpulang, boleh, tak ada masalah. Esok pagi tutut main ambil apa, pergi hantar PJT, pergi snorkeling. Lepas tu bayar National Park 200 baht. Cukai pulau lah bayar kat sana lah, cukai kan, dengan ejen kami kat sana. Lepas tu habis aktiviti tu, boleh free easy, sambung balik naik motor, naik tutut ke bawah ni, relax aja. Nak tengok pemandangan pantai Onang, lepas tu dekat gambar kat patung Todok, patung Siput, lepas tu boleh pergi kat Lemak Market, Onang Walking Street. Lepas tu ada Abang Kakak, dia campur jadi Bangkok, Pondan. Tangkap gambar dengan dia kena 100 baht. Macam tu. So esok tu nak pergi mana? Kalau kita esok tu check out, terus hantar ke airport. Itu saja, 3 hari 2 malam 799 kali dengan flight. Kalau saya 4 hari macam mana? Okey, 4 hari boleh PM ejen kita. Okey, Assalamualaikum.